Keputusan akhir kontrak sistem projek LRT Pulau Pinang bernilai hampir ringgit Malaysia 3 bilion sekali lagi tertunda, kali ini akibat lobi politik yang amat sengit. MRT Corp memaklumkan bond tender yang sepatutnya tamat 31 Mac kini dilanjutkan hingga hujung Jun, memastikan tawaran penenda kekal sah sementara tekanan politik berterusan. Hanya 4 syarikat kekal dalam senarai pendek iaitu Gamuda, MMC Group, YTL Group serta gabungan Lion Pacific WCT yang menawarkan harga terendah. Menurut laporan The Edge, lobi politik sangat hebat. Satu kumpulan melobi Kementerian Pengangkutan, manakala kumpulan lain mendekati Kementerian Keuangan. Keputusan akhir kontrak sistem telah beberapa kali ditangguh. Penenda diberitahu tahun lalu, keputusan dijangka dibuat minggu ketiga Januari, tetapi sehingga kini tiada pengumuman rasmi. Projek LRT Pulau Pinang adalah inisiatif terbesar di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, bakal menjadi penghubung utama pekerja dari Tanah Besar ke hub industri di pulau.